Kepayahan menjadi ibu tunggal menjadi inspirasi kepada pengusaha suri inspirasi Senan Berhad, Salina Ahmad, untuk memulakan perniagaan menghasilkan produk aksesori menggunakan kain yang dikitar semula. Menurutnya, inisiatif yang diambil bagi membantu meningkatkan taraf ekonomi ibu tunggal dengan memberi latihan kemahiran jahitan kreatif sebelum mula bekerja dengannya. Trainer-trainer kami, coach kami itu adalah di kalangan ibu tunggal yang kami dah train. Mereka ni kita naikkan dia punya skill dia untuk mendapatkan sertifikat SKM dan dia boleh train mothers yang lain. Itu objektif kita. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada pameran Rumah Terbuka Malaysia at ASEAN 2025 sempena mesyuarat Menteri Kewangan dan Gubernur Bank Pusat ASEAN ke-12. Salina juga berkata perniagaannya yang dibina lebih 9 tahun ini memberi fokus kepada produk yang dihasilkan menggunakan barangan kitar semula seperti kain seluar jeans dan juga sanun cadar. So, kalau mereka betul-betul nak membantu, mereka donate the material and then they buy back lah. So, at the end of the day, the business, circular economy business tu akan berjalan dengan cantik lah. Di mana dia donate, lepas tu mothers tu mendapat job. Beliau turut meluahkan harapan agar kepengerusian ASEAN tahun ini dapat meluaskan pasaran perniagaannya selain dapat meningkatkan kesedaran tentang masa hadapan produk kitar semula.